Assalamualaikum. Saya Siti Khadijah. Hari ini saya ingin kongsikan satu lagi tajuk berkaitan kadar bina harga untuk kerja konkrit menggunakan mesin yang disewa. Okey, pada akhir video ini diharapkan anda dapat mengira kadar harga bagi kerja konkrit yang menggunakan mesin. Okey, diberi contohnya adalah kita akan kirakan kadar harga bagi 1 meter cube kerja konkrit menggunakan mesin bancu konkrit yang disewa. Okey, nisbah konkrit yang kita akan gunakan adalah 1:1.5/3 dengan 13 mm aggregate maksimum. Okey, data yang diberikan adalah harga simen, ketepatan simen, harga pasir, aggregate, untung dan overhead 20%. Okey, kita akan gunakan nilai pembaziran sebanyak 40%. Okey, kapasiti mesin adalah 10:7 di mana mesin tu boleh masuk sehingga 10 meter padu example 10 tapi hasilnya adalah cuma 7 sahaja sebab lagi ruang yang lebih itu adalah untuk tujuan memproses lah ataupun membancuh. Okay, dan mesin ini akan menghasilkan sebanyak 4 meter cube sejam. Okay, kos sewa mesin adalah RM150 sehari dan kita akan ada buruh di mana kos buruh adalah RM160 sehari. Okay, satu hari bekerja adalah bersamaan dengan 8 jam ya. Okay. Untuk mesin kita akan perlukan 4 orang pekerja. Kemudian 2 orang lagi pekerja untuk mengangkut, meletak dan memadat konkrit. Di mana output pekerja yang itu adalah 3 meter cube sehari. Okay. So sekarang kita akan selesaikan contoh ni. Mula sekali kita akan kirakan kos bahan lah. Okay, kos bahan. Okay, kita gunakan 1 meter cube simen di mana 1 meter cube tadi adalah bersamaan 1440 kg per meter cube densitinya. Setiap beg adalah bersama dengan 50 kg berat dan setiap beg harga dia adalah RM18 sebeg. Jadi di sini kita akan dapat kg hapus, beg hapus, kita akan dapat RM518.40. Okey, kemudian kita guna 1.5 meter cube pasir. Kita guna tadi 1:1.5/3 Ini lebih kurang untuk grade 25 lah. 1.5 meter cube pasir. Harga dia adalah RM40 per meter cube. So ini kita akan dapat RM60. Okay, kemudian 3 meter cube aggregate. Okay, 3 meter cube. Harga untuk aggregate RM75 per meter cube. So kita akan dapat jumlahnya RM225. Okay, jadi jumlah untuk 5.5 meter cube konkrit So 1 tambah 1.5 tambah 3 adalah 5.5. Untuk 5.5 meter cube konkrit adalah RM518.40 tambah 60 tambah RM225 bersamaan dengan RM803.40. Okey, kemudian kita ada 40% pembaziran dan pengecutan So 0.4 darab dengan RM803.40 adalah RM401.70.
Jadi jumlah kos di sini bersamaan dengan 1205 ringgit 10 sen. 803 ringgit 40 sen tambah 400 ni 1 ringgit 70 sen. Okey. Bagi 1 meter cube konkrit adalah RM1205 ringgit 10 sen bagikan dengan 5.5 meter cube. Okay, jadi kat sini kita akan dapat RM219.11 per meter cube. Okay, jadi ini adalah untuk harga bahan. Okay, kemudian kita kirakan pula kos mesin. Kos mesin yang disewa. Okay, sewa mesin bersamaan dengan RM150 sehari. Okay, di mana satu hari itu adalah bersama dengan 8 jam. Okay, so yang ni kita akan dapat RM18.75 per jam. Okay, kemudian untuk operasi mesin tadi, kita perlukan 4 orang pekerja. Di mana setiap pekerja tu adalah kos dia adalah RM160 per hari. Satu hari adalah bersama dengan 8 jam. Okay, kat sini saya tukarkan terus per pekerja. Okay, bagi setiap pekerja. Jadi pekerja-pekerja hapus, kita tinggal RM per jam lah. Jadi kat sini 4 darab dengan 160 bagikan dengan 8, kita akan dapat jumlahnya RM80 sejam. Jadi jumlah untuk kos mesin adalah RM18.75 tambah dengan 80, RM98.75 per jam. Okay, output mesin, okay, diberi output mesin tadi bersamaan dengan 4 meter cube sehari. So sehari adalah 8 jam, 4 meter cube per 8 jam. Okay, sebabkan kita nak terus dapatkan dia punya tu. Okay, jadi bagi satu hari output dia adalah 4 meter cube. 4 meter cube. Dan kos bagi setiap jam adalah RM98.75 per jam. Okay, jadi jam-jam hapus, kita dapatlah ringgit per meter cube. Jadi 8 bahagi 4 darab dengan RM98.75 adalah RM197.50 per meter cube. Okay, kita akan dapatkan harga per meter cube lah. Jadi baru kita boleh tambah dengan semua. Okay. Dan kita ada kos pekerja untuk mengangkut, meletak dan memadatkan. Okay, untuk mengangkut, meletak dan memadat. Dan memadat, kita perlukan tadi adalah 2 pekerja. Okay, darabkan dengan kosnya tadi adalah RM160 bagi setiap 8 jam per pekerja lah. Okay, darab pula dengan output dia. Output dia tadi adalah satu hari bersama dengan 3 meter cube. Jadi satu hari adalah 8 jam. Untuk satu hari itu adalah 3 meter cube. So jam hapus, pekerja hapus, kita akan dapat RM per meter cube. Okay, 2 darab 160 bagi 8 darab 8 per 3. Jadi kat sini kita akan dapat RM106.67 per meter cube. Okay,
RM160, RM106.67. Okey, jadi jumlah adalah bersama dengan kos bahan tadi RM209.11 per meter cube, tambahkan dengan kos mesin RM197.50 per meter cube, tambah dengan kos pekerja RM106.67 per meter cube. Okey, jadi jumlahkan, kita akan dapat sebanyak RM823.28 per meter cube. Okey, jadi jumlah dengan profit dan overhead tadi adalah 20%. Okey, jadi 20% tu adalah RM823.28. Darab dengan 20%, darab dengan 1.2 lah. Okey, jadi kat sini kita akan dapat RM627. Ini 500 ya. Ni 500 bukan 800. 500. Okey, 523. Okey, jadi jumlahnya adalah RM627.94 per meter cube. Okey, jadi itulah saja untuk panduan bagaimana mengira kadar harga bagi kerja konkrit dengan menggunakan mesin yang disewa. So, harap bermanfaat untuk semua. Okey, terima kasih.